mampu mengubah cara kita melihat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam melaka maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jubat. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Nama diberi, dia Uzma binti Muhammad Azwan, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tambak Paya. Kod sekolah saya MBA 2009. Meniti senja biasan matahari, merkah setitis menjelang kabut. Bacalah buku setiap hari, tak akan habis ilmu dituntut. Pada hari ini, saya akan membicarakan sebuah buku yang bertajuk Terperangkap dalam Piramid. Buku yang penuh debaran dan fakta ini ditulis oleh The Typewriter pada tahun 2025 oleh Pink Book. Remaja seperti saya sangatlah disarankan untuk mendalami buku ini. Buku fiksyen dengan 128 muka surat ini mengisahkan tentang dua gadis bernama Mashita dan sepupunya Ain. Mereka ke Mesir bagi menghadiri majlis graduasi abang Mashita yang bernama Munir. Selain dari itu, tentulah masing-masing teruja untuk menjejaki warisan bumi Ambia. Di sebalik kesibukan Munir menyebabkan mereka berdua kebosanan di kediaman. Lalu, mereka membuat keputusan untuk keluar meneroka piramid tanpa pengetahuan Munir. Tindakan mereka itu telah melanggar janji ibu ayah supaya mengikut nasihat Munir sepanjang di Mesir. Penyampaian cerita secara santai dan mudah difahami sepanjang 5 bab dan diselang-selikan dengan fakta-fakta menarik seperti fakta melancong ke Mesir dan fakta berkaitan piramid yang membuatkan saya teruja dan merasai seolah-olah saya bersama Mashita dan Ain berada di bumi para nabi itu. Fakta di dalam buku ini juga boleh dijadikan panduan kepada rakan-rakan yang merancang untuk ke Mesir, terutamanya yang ingin melawat piramid. Piramid yang telah wujud ribuan tahun dahulu adalah binaan mengagumkan. Berbentuk segitiga gergasi yang menempatkan makam Fir'aun dan golongan-golongan bangsawan yang lain pada zaman dahulu. Sebagai monumen bersejarah dan salah satu daripada keajaiban dunia, membuatkan piramid menjadi tempat tumpuan pelancong. Di Mesir juga terdapat lebih 100 piramid yang ditemui. Dan yang paling terkenal adalah di kompleks Piramid Giza. Di saat bermula perjalanan ke piramid, bermulalah dugaan dan cabaran yang dihadapi Mashita dan Ain. Mereka ditipu oleh pemandu teksi dengan meminta bayaran tambahan di pertengahan perjalanan. Setelah tiba di piramid, mereka perlu mendapatkan khidmat pemandu pelancong sebagai syarat wajib untuk meneroka piramid. Rupa paras yang polos, nampak sopan, bersih, senyumannya manis dan ditawarkan dengan harga yang berpatutan membuatkan mereka memilih Anwar sebagai pemandu pelancong. Keterujaan mereka berdua untuk masuk ke dalam piramid membuatkan kedua gadis itu berjaya diperdayakan, dipukul dan dirompak sebelum ditinggalkan di dalam piramid oleh Anwar. Buku yang mengisahkan tentang realiti kehidupan ini memberi banyak pengajaran kepada saya. Orang yang kita sangka baik belum tentu baik seperti yang kita sangka. Begitu juga sebaliknya. Bak kata pepatah, jangan menilai buah dari kulitnya. Dalam hidup ini, kita mestilah berhati-hati. Pentingnya ilmu pengetahuan sebelum melawat sesuatu tempat dan perlu membuat keputusan yang bijak.
pergi ke taman memetik bunga. Sekian bicara. Terima kasih semua.